Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mari kita memulakan pengajian kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memurniakan kita usia yang panjang, masa yang lapang, kesihatan yang baik dan kekuatan serta semangat. Maka dengan itu kita masih dapat meneruskan lagi usaha memahami bahasa Arab Al-Quran ini. Hari ini kita sambung kelas ke-8 surah Yusuf ayat yang ketiga. Mari kita bacakan dahulu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. Baik, mari tengok terjemahannya. Sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, iaitu Ibrahim dan Ishak. Baik, sedikit penjelasan. Disebutkan dalam ayat yang ke-6 ini, Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Yusuf alaihi salam untuk menjadi nabi. Kemudian diberi kelebihan kepada Nabi Yusuf ini. Kelebihannya ialah boleh menafsirkan mimpi. Kemudian Tuhan mengatakan bahawa disempurnakan nikmat kepada Nabi Yusuf, kepada keluarga Yaqub, sebagaimana disempurnakan nikmat kepada dua orang bapaknya yang sebelum itu, iaitu Ibrahim dan Ishak. Maknanya sebagaimana disempurnakan nikmat kepada keluarga Yaqub, seperti itu jugalah disempurnakan nikmatnya kepada bapaknya, iaitu Ibrahim, Nabi Ibrahim dan juga Ishak. Nikmat di sini maksudnya kenabian. Dijadikan Nabi Yusuf itu nabi, Nabi Yaqub itu nabi, sebagaimana dulu Nabi Ishak nabi, Nabi Ibrahim pun nabi juga. Nabi Ibrahim nabi, Nabi Ishak nabi, Nabi Yaqub nabi, Nabi Yusuf pun nabi juga. Jadi nikmat yang disempurnakan kepada Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, keluarga Nabi Yaqub itu samalah seperti mana Allah telah sempurnakan nikmat tersebut kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ishak. Baik, Nabi Yusuf ni sebenarnya dari jalur Nabi Ishak. Ishak anak kepada Nabi Ibrahim. Baik, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf alaihi salam. Baik, ini mereka semua adalah contoh keluarga yang menjadi teladan kepada kita. Dan kisah Nabi Yusuf ini
menjadi contoh teladan juga buat kita bahawa dalam keluarga kena ada kesabaran. Contoh Nabi Yusuf, sabar dan pemaaf. Nabi Yusuf sangat sabar dan sangat pemaaf sehingga dia memaafkan adik-beradik. Nabi Yaakob pun sabar juga. Nabi Yaakob pun penyabar juga ketika adik-beradik Nabi Yusuf membuang Nabi Yusuf ke dalam perigi. Ketika itu Nabi Yaakob memilih untuk bersabar. Kemudian adik Nabi Yusuf pula hilang. Nabi Yaakob memilih untuk bersabar. Jadi itu contoh satu orang bapa yang sangat penyabar, satu contoh anak yang penyabar dan pemaaf sesama adik-beradik. Itu adalah contoh keluarga yang kita mesti jadikan contoh ikutan. Dan sebelum itu, Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ishak itu pun juga keluarga yang menjadi contoh teladan kepada kita. Kalau dulu Nabi Ibrahim sangat sabar dalam berdakwah kepada bapanya sendiri dan kepada kaumnya sampai kena bakar, sampai kena bakar, dibakar oleh kaumnya dan bapanya. Ada pandangan kata pakcik saudara ataupun ayah yang bukan sebenarnya lah. Tapi nak cerita dulu Nabi Ibrahim dulu dicampak ke dalam unggun api, dibakar hidup-hidup. Nabi Yusuf dibuang dalam telaga. Maknanya cabaran mereka, ujian mereka adalah sangat-sangat dahsyat. Tetapi akhirnya Allah sempurnakan nikmat, iaitu dijadikan Nabi. Dan kalau Nabi Yusuf dijadikan Nabi dan diberikan kuasa. Baik, itu adalah satu nikmat yang sangat besar yang Allah telah kurniakan. Baik, tapi nak dapat itu semua perlu tempuh jalan yang sangat sukar. Dan manusia makin tinggi darjat dengan Allah, maka makin sukar, makin dahsyat, makin payahlah ujian. Macam kita di sekolah, ujian darjah 1 tak sama dengan darjah 2. Darjah 2 mesti lagi susah dari darjah 1. Naik darjah 3 mesti lagi susah dari darjah 2. Kalau ujian di sekolah makin tinggi, makin susah, maka ujian Allah pun begitu, makin tinggi darjat di sisi Allah, maka makin dahsyatlah ujiannya. Baik, mudah-mudahan cerita dia jelas. Cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Yusuf ini menjadi penguat motivasi kepada Nabi SAW supaya terus tabah dan teguh dalam berdakwah, mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga motivasi kepada kita. Andai kata kita tak adalah sampai kena macam Nabi Ibrahim, kena bakar hidup-hidup, kita tak adalah sampai jadi seperti Nabi Yusuf, kena buang ke pelaga, kena buang dalam telaga, maka sepatutnya kita ni lebih kuatlah dalam bab berdakwah, mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sepatutnya kita ni lebih mantap. Sepatutnya kita tidak ada masalah untuk menjaga hubungan kekeluargaan. Tidak ada masalah lah kalau nak memberi maaf kepada adik-beradik, sedangkan kita tidaklah sampai tahap seperti mereka. Baik, yang Nabi Ibrahim siap janji kepada bapaknya, aku akan minta ampun untukmu, aku akan minta ampun bagi pihakmu, wahai bapakku. Nabi Ibrahim siap kata begitu kepada bapaknya. Tapi itu khilaf, ada yang berpandangan bukan bapa Nabi Ibrahim. Tapi poinnya nak kata Nabi Ibrahim siap berjanji untuk memohon ampun bagi pihak bapaknya, sedangkan bapaknya itu bersama dengan raja mereka yang membakar Nabi Ibrahim hidup. Baik. Jadi pengajarannya kita kena jadi kuat seperti para nabi ini dalam bab mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah dan dalam bab menjaga hubungan kekeluargaan. Baik, mari tengok word by word perkataan yang ada. Perkataan yang pertama ialah kama. Baik, ada dua batah perkataan di situ. Yang pertama ialah ka. Ka maknanya seperti, manakala ma maknanya ialah apa yang. Baik, mari tengok jenis perkataan yang ada di sini.
Yang pertama ka itu adalah harf jar, manakala ma isim mausul. Baik, isim mausul dalam bahasa Melayu kita panggil dia isim mewakili. Baik, dalam ayat ini ma ni mewakili nikmat yang Allah telah sempurnakan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Baik, selepas kama yang berikutnya atamma, ada dua kalimat di sini. Yang pertama atamma, terjemahannya dia telah menyempurnakan. Kemudian ha maksudnya nya. Baik, ha di sini merujuk kepada nikmat. Baik, mari tengok jenis kalimat yang ada di sini. Yang pertama atamma itu fi'il madi. Fi'il madi tersebut kategori 4 huruf. Kat sini ada 4 huruf. Yang pertama hamzah, yang kedua ta, yang ketiga mim, yang keempat pun mim. Mim di situ ada 2. Jadi ini fi'il madi 4 huruf. Baik, yang ha di situ maksudnya itu dhamir muttasil. Orang Melayu panggil ganti nama diri melekat. Baik, yang dia dalam fi'il madi ni kita anggap mustatir, tersembunyi. Tandanya mim bari atas. Baik, dekat fi'il madi ni ada hamzah. Fi'il madi atamma ni dia asalnya 3 huruf. Asalnya tamma. Tamma maknanya dia telah sempurna. Baik, kemudian ditambah hamzah. Biasanya penambahan hamzah dekat fi'il madi fungsinya untuk tambah me dengan kan. Baik, asalnya tamma. Terjemahannya dia telah sempurna. Kemudian ditambah hamzah, maka dekat terjemahan ditambah me dengan kan. Baik, hari Selasa yang lepas kita cerita tentang fi'il madi 4 huruf, fi'il mudhari'. Hari ini kita nak cerita fi'il madi 4 huruf, fi'il amar dan masdar. Baik, mari tengok contoh yang ada di sini. Adkhala. Baik, adkhala fi'il madi 4 huruf mengikut pattern af'ala. Baik, terjemahannya dia telah memasukkan. Baik, kalau saya nak tukar jadi perintah, saya nak kata kau masukkanlah. Baik, perkataan kau masukkanlah ni kena ikut pattern af'il. Baik, ikut pattern af'il ni dia ada buat 2 perubahan. Yang pertama, tengah tu dia tukar baris bawah, asalnya baris atas. Baik, yang kedua kena tukar ialah hujung. Hujung ni mati. Tadi dekat fi'il madi hujungnya baris atas. Yang fi'il amar ni hujungnya mati. Baik, ikut pattern af'il, maka bunyinya jadi adkhil. Adkhil maknanya kau masukkanlah. Baik, di sini hanya tukar baris. Tidak ada penambahan huruf. Hanya tukar baris saja. Ikut pattern af'il. Baik, kalau nak perkataan memasukkan atau masukkan, maka kena tukar jadi masdar, kena ikut pattern if'al. Baik, kalau ikut pattern ni kena tambah alif. Tadi fi'il amar tak ada tambah huruf, tukar baris sahaja. Yang ni kena tambah alif, baris pun kena tukar, iaitu hamzah tukar baris bawah. Baik, hamzah tukar baris bawah. Yang hujung ni dia tidak tetap. Boleh bertukar-tukar baris. Boleh jadi if'alu, if'ala, if'ali. Baik, kat sini kalau ikut pattern if'al, maka bunyinya jadi idkhal. Idkhal maksudnya memasukkan. Kalau kau masukkanlah, adkhil. Kalau dia telah memasukkan, adkhala. Baik, tengok di sini dekat masdar yang kena baris bawah hamzah. Kalau fi'il amar yang kena baris bawah ialah huruf tengah ni. Huruf tengah dia. Baik, mari tengok contoh lain. Baik, kita jumpa perkataan atamma. Ini fi'il madi 4 huruf juga, tapi dia ada syaddah, jadi dia lari sikit dari pattern af'ala. Tapi kira satu geng lah tu. Atamma tu bawah fi'il madi yang ikut pattern af'ala. Terjemahannya dia telah menyempurnakan. Baik, kalau tukar ke fi'il amar, atmim. Tukar ke fi'il amar, dia punya mim tu dibuka.
tadi diletak syaddah, tapi di sini dibuka mimnya. Mim pertama baris bawah ikut pattern af'il, ujung mati. Baik, di sini atmim terjemahannya kau sempurnakanlah. Kau sempurnakanlah. Baik, kalau masdar dia itmam. Masdarnya ada tambah alif, hamzah baris bawah, jadi itmam. Itmam maksud dia sempurnakan atau menyempurnakan. Baik, mari tengok contoh yang lain tuan-tuan. Perkataan ahya. Ahya maknanya dia telah menghidupkan. Baik, ahya tukar ke fi'il amar, ikut pattern af'il, maka tengahnya baris bawah. Baik, ujung fi'il amar kena mati. Baik, yang ni cara dia mati, dibuang huruf illah. Baik, asal dia tadi ada huruf illah, tukar ke fi'il amar, ujung kena mati. Cara dia mati di sini ialah dibuang huruf illah. Bila buang huruf illah, dia jadi 3 huruf. Asal dia 4 huruf. Dia bawah tajuk fi'il 4 huruf, tapi tukar ke fi'il amar dia jadi 3 huruf sebab ujungnya dimatikan dengan cara dibuang huruf illah. Baik, kalau orang kata ahyi ni ujung mati ke baris bawah? Jawapannya ujungnya mati. Tak nampak pun matinya. Memang tak nampak sebab cara dia mati ialah dibuang huruf illah. Baik, bila buang huruf illah, maka di sini mesti baca satu harakat. Mesti baca pendek. Contoh dalam doa, kita kata Allahumma ahyina bil iman. Allahumma ahyina, i itu mesti pendek. Terjemahan dia, kau hidupkanlah. Dalam doa yang selalu kita baca, Allahumma ahyina, ya Allah, kau hidupkanlah kami. Bil iman, dengan iman. Dalam doa tu, ahyi mesti dibaca satu harakat. Mesti baca Allahumma ahyina bil iman. I itu mesti pendek satu harakat. Baik, kalau tukar jadi masdar, ikut pattern if'al. Ikut pattern if'al, hamzah baris bawah, tengah ada tambah alif. Baik, kalau ikut ujung ni bukan hamzah, sepatutnya ujung huruf asal dia ya tadi, huruf illah tu, tapi di sini ditukar jadi hamzah. Jadi ihya. Ihya maknanya menghidupkan. Baik, kalau saya nak berdoa kepada Allah, saya nak kata, ya Allah, hidupkanlah kami. Saya tak boleh guna ihya. Saya kena guna perkataan ahyi. Baik, ataupun kalau guna fi'il madi, kalau doa boleh guna fi'il madi. Contoh doa bangun tidur. Kita kata alhamdulillahilladzi ahyana. Kalau perasan dalam doa, perkataan menghidupkan ni, dalam doa kita jumpa fi'il amar dengan fi'il madi, iaitu ahya dengan ahyi. Yang ihya ni setakat ni belum pernah jumpa lagi. Perkataan menghidupkan dalam doa yang kita biasa dengar ahyi dengan ahya. Yang ahya ni doa ketika bangun dari tidur. Kita kata segala puji bagi Allah yang mana dia telah menghidupkan kami dari setelah dia mematikan kami. Dalam bahasa Arabnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kalau yang ni doa kita kata kepada Allah, ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Allahumma ahyina bil iman. Baik, habis cerita tentang fi'il 4 huruf tadi. Baik, tengok lagi sekali fi'il 4 huruf yang ada hamzah. Dia punya baris semua baris atas. Baris atas dengan huruf kedua mati. Kalau fi'il amar, huruf tengah baris bawah. Kalau masdar, hamzah baris bawah. Baik, ulang lagi sekali. Fi'il madi 4 huruf tidak ada yang baris bawah. Kalau fi'il amar, tengah baris bawah. Kalau masdarnya, hamzah baris bawah. Baik, nanti apa-apa perkataan yang fi'il madinya ikut pattern af'ala ni, maka dia punya fi'il amar dengan masdar akan ikut pattern ni. Jadi pattern ni kena ingat. Af'ala, af'il, if'al. Pattern ni kalau belajar sorong wajib ingat. Baik, habis cerita tentang fi'il 4 huruf tadi, balik semula ke surah Yusuf.
perkataan berikutnya ala. Terjemahannya ke atas. Baik, ala ke atas itu adalah haraf jar. Baik, selepas ala yang berikutnya abawaika. Abawaika maknanya dua ibu bapa kamu, dua ibu bapamu, dua ibu bapa kau. Baik, mari tengok jenis perkataan yang ada di sini. Yang pertama, abawai itu kalimat isim. Yang kedua, ka itu dhamir muttasil. Baik, apabila ada isim dengan dhamir muttasil duduk sebelah menyebelah, maka dia dikira pasangan mudhaf dan mudhaf ilaih. Baik, yang jadi mudhaf ni ada dua syarat. Syarat yang pertama, tak boleh alif lam. Jadi saya tak boleh kata di situ al-abawaika, tak boleh alif lam. Yang kedua, tak boleh tanwin ataupun nun. Tak boleh tanwin ataupun nun. Baik, sebenarnya di sini ada nun ni. Baik, sebab kat situ terjemahannya kedua bapa. Kalau dua, sepatutnya di situ ada aini. Sepatutnya di situ abawaini. Sebab bilangan dua, tandanya kena ada aini. Baik, ulang kaji sekejap tentang bilangan dua. Tadi kita sembahyang subuh 2 rakaat. Pagi tadi kita baca dalam niat sembahyang subuh, usolli fardhas subhi rak'ataini. Taini, ada aini, ada nun. Tapi di sini dia jadi mudhaf. Mudhaf tak boleh tanwin dekat ujung ataupun tak boleh ada nun tambahan. Kat sini sepatutnya ada nun tambahan, tapi nun telah dibuang. Sebab perkataan ini sudah menjadi mudhaf. Kalau dia tak jadi mudhaf, kalau saya buang kap ni, dia tak jadi mudhaf. Kalau dia tak jadi mudhaf, saya kena kata abawaini. Abawaini. Ada ni. Ada aini. Sebab di situ dua. Di situ isim di sini musanna. Musanna. Baik, seterusnya. Ka di sini mudhaf ilaih. Baik, kalau dhamir menjadi mudhaf ilaih, maka dhamir itu mesti muttasil. Di sini saya tak boleh kata abawai anta. Tak boleh saya terjemah kau di sini anta. Saya tak boleh guna anta. Saya kena guna ka. Abawai ka. Baik, seterusnya. Perkataan berikutnya min qablu. Baik, min qablu tu perkataan yang tidak berpasangan. Tapi kita bincang sekali jalan di sini. Baik, mari tengok terjemahan. Min maknanya daripada. Manakala qablu sebelum. Baik, min harf jar. Manakala qablu tu isim. Qablu di situ adalah kalimat isim. Baik, tadi kita kata kalau harf jar, dia membaris bawahkan isim selepasnya. Selalu kita baca min qablikum. Min qablikum. Selalu kita dengar dalam Al-Quran min qablikum. Qabli itu baris bawah. Kalau ada selepas min. Tapi dalam ayat ini dia berbaris depan. Sepatutnya baris bawah. Sepatutnya min qabli. Tapi tidak dibaca qabli di sini. Maka timbul persoalan. Adakah di sini salah cetak? Adakah di sini salah cetak? Kalau saya salah cetak, cetakan itu je salah. Tapi sekarang semua Quran dibaca qablu. Maknanya bukan salah cetak di situ. Ada perbincangannya. Baik, mari kita tengok terjemahan. Baik, kat sini qablu ni diterjemah sebelum itu. Qablu kat sini diterjemah sebelum itu. Baik, nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, perkataan itu dalam bahasa Arab apa? Apakah terjemahan untuk perkataan itu dalam bahasa Arab? Baik, Ajah Nurizan kata perkataan itu dalam bahasa Arab
zalika, perkataan itu dalam bahasa Arab zalika. Baik, kalau dalam ayat itu disebut zalika, kalau dalam ayat itu disebut zalika, maka kena baca qabli. Kat situ kena baca qabli. Kalau dalam ayat tu disebut zalika, maka di situ kena baca qabli. Min qabli dhalika. Min qabli dhalika. Ajar orang ni kata dhalika, ajar Halimah kata dhalika. Baik, kat situ kalau disebut perkataan itu dalam ayat tersebut, maka kena baca min qabli dhalika. Tapi tak disebut zalika dalam ayat tu. Baik, kalau disebut qabli zalika ni mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Tapi zalika hanya tidak disebut. Baik, kalau tidak disebut dia punya zalika, mudhaf ilaihnya tak disebut, maka qabli di sini dia tidak dibaca balik bawah, tetapi dia dibaca dengan baris depan. Maknanya bagi tahu di sini, bila jumpa macam ni, maka kita tahulah di sini bahawa qablu ni dia mudhaf. Sepatutnya dibaca qabli. Ada dia punya mudhaf ilaih tapi tak disebut. Maknanya bila jumpa perkataan qablu, sepatutnya baris bawah sebab ada haraf jar tapi dibaca qablu. Itu bukan salah type. Itu petanda bahawa dia punya mudhaf ilaihnya tak disebut kat sini. Tapi dekat terjemahan ada ditulis. Itu. Kat situ zalika maknanya itu. Baik, kalau zalika ni ada dalam ayat, maka qabli akan berbaris bawah. Maka bacanya min qabli dhalika. Dekat ayat lain kita selalu dengar min qablikum. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Baik, kat situ dia punya mudhaf ilaihnya ada mudhaf ilaihnya tidak dibuang, maka dibaca qabli. Tapi di sini mudhaf ilaihnya tak disebut, maka dibaca qablu. Baik, kalau saya kata sebelum esok, tapi dalam ayat tu tak sebut pun esok, maka kena baca qablu. Tapi kalau disebut esok, qablil ghad. Baik, saya ulang tuan-tuan. Kalaulah saya nak kata sebelum esok, min qablil ghad. Ghad esok. Ghad maknanya esok. Min qablil ghad. Tapi kalau tak sebut ghad, maka kena baca qablu. Qablu. Baik, habis cerita tentang qablu tadi. Penjelasan tadi nak bagi tahu bahawa qablu ni dekat tempat lain kita jumpa qabli, tiba-tiba tak baca qabli di sini. Ini bukan salah type, bukan salah cetak, bukan salah baris, tapi itu bertanda bahawa dia punya mudhaf ilaih tidak disebut. Tapi dekat terjemahan ada ditulis. Kat situ diterjemah sebelum itu. Kat sini ada dia punya mudhaf ilaih. Cuma dekat ayat Al-Quran itu tidak disebut. Baik, mari tengok seterusnya. Selepas min qablu yang berikutnya Ibrahim wa Ishaq. Baik, Ibrahim wa Ishaq maksudnya Ibrahim dan Ishaq. Baik, mari tengok jenis perkataan ni. Ibrahim tu isim, waw harf ataf. Ishaq isim. Baik, Ibrahim isim, Ishaq isim, waw di situ harf ataf. Baik, harf ataf fungsi dia selain menyambung cerita, dia juga menyamakan baris. Kat sini waw menyamakan baris Ishaq dengan Ibrahim. Ishaq baris atas, Ibrahim pun berbaris atas. Waw di sini menyamakan baris Ishaq dengan baris Ibrahim. Baik, habis surah Yusuf, ayat yang dibacakan tadi. Baik, sekarang kita nak buat latihan. Separuh lagi slide latihan. Fokus pada tajuk fi'il empat huruf tadi. Baik, soalan pertama, surah Yusuf ayat 21.
Baik, di sini ada kalimat yang dimerahkan, iaitu akrimi. Baik, cuba tuan-tuan kenal pasti ini fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar ke, masdar. Baik, Hajar Nur Asmah kata ini adalah fi'il amar. Baik, Haji Azmi kata fi'il amar. Baik, kalau sungguh ini fi'il amar, kenapa dekat ujung dia ada ya? Sepatutnya fi'il amar mati mim ni, tapi di baris bawah dan ada ya. Kenapa dia ada ya di sini, tuan-tuan? Hajar Rohani Yunus pun kata fi'il amar. Hajar Nurizan pun kata itu fi'il amar. Baik, betul jawapan tersebut. Baik, fi'il 4 huruf tadi, kalau masdar, hamzahnya baris bawah. Kalau masdar, hamzah baris bawah. Kalau fi'il mati, tengah tu kena baris atas. Kalau tengah baris bawah ni, ini dia dah jadi fi'il amar. Baik, semua jawab fi'il amar tadi. Hajar Halimah pun kata fi'il amar. Hajar Robiah kata fi'il amar. Baik, yang ya dekat ujung, Haji Azmi kata fungsi ya di sini adalah sebagai tanda untuk kau perempuan. Hajar Nurizan kata untuk awak perempuan. Hajar Nur Asmah kata sebab perempuan. Hajar Halimah kata perempuan. Baik, betul jawapan tersebut. Baik, Hajar Rohani Yusof kata tadi, ini fi'il amar. Ini fi'il amar, ya dekat ujung tu kau perempuan. Baik, mari tengok dia punya pertukaran. Baik, akrimi tu daripada kalimat akroma. Baik, akroma, tengah baris atas, ujung baris atas, ini fi'il madhi. Kalau fi'il amar ni akrim. Tadi fi'il amar juga, tapi untuk perempuan maka ditambah ya. Sebelum ya ditukar baris bawah. Baik, kalau ikram ini masdarnya. Baik, mari tengok terjemahan. Kat sini akrimi diterjemah kat sini berikanlah yang baik. Berikanlah yang baik. Atau dia punya makna asal dia kau muliakanlah. Kau muliakanlah. Kat sini Al-Aziz suruh isterinya memuliakan Nabi Yusuf. Maksud memuliakan di sini, beri tempat yang bagus, yang elok. Beri tempat tinggal yang baik. Baik, sedikit pengajaran. Saya baca terjemahan. Dan orang Mesir, iaitu menteri Mesir, yang membeli Nabi Yusuf, berkata kepada isterinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Baik, kat sini perkataan yang baik ini daripada akrimi ni. Makna sebenarnya kau muliakanlah. Kau muliakanlah tempat tinggal dia. Maswahu maksudnya tempat tinggal dia. Tapi penterjemah tulis kat sini tempat. Kemudian ditambah dan layanan. Baik, yang baik ini dari kalimat akrimi. Makna sebenarnya kau muliakanlah. Baik, asa kat sini diterjemah boleh jadi. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita. Maksudnya dia jadi orang gaji atau hamba. Atau kita pungut dia sebagai anak. Baik, ikut logik Nabi Yusuf ni muka comel. Tapi ikut logik muka comel ni orang ambil jadi anak angkat. Tapi Nabi Yusuf telah dijadikan hamba, telah dijadikan hamba yang membuat kerja-kerja rumah. Baik, seterusnya mari tengok yang berikutnya, surah Yusuf ayat yang ke-22. Baik, cuba kenal pasti jenis kalimat ataina. Adakah ini fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amar atau masdar? Baik, saya baca sekejap ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Terjemahannya, dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepada dia hikmah dan ilmu,
Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maknanya di sini orang-orang buat baik, macam itulah cara kami beri balasan. Iaitu kami beri hikmah dan ilmu pengetahuan. Kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Baik, Hajar Norizan kata itu fi'il madhi. Hajar Nur Asmah kata itu fi'il madhi pak huruf. Dia punya ganti nama diri kami. Nah. Baik, Haji Azmi kata fi'il madhi. Hajar Halimah kata fi'il madhi. Hajar Rohani Yusof kata fi'il madhi. Baik, betul jawapan tersebut. Baik, ataina tu dari kalimat ata. Ata tengah tu baris atas, ini fi'il madhi. Kalau ati tengahnya baris bawah, fi'il amar. Selalu kita baca dalam doa, Rabbana atina. Rabbana atina. Ta baris bawah, ini fi'il amar. Kalau hamzah baris bawah, ita. Ita ni masdar. Baik, di sini ataina diterjemah kami berikan. Terjemahan sebenarnya kami telah berikan. Baik, kalau ata, dia telah berikan. Ati, kau berikanlah. Dalam doa selalu kita sebut Rabbana atina. Ya Allah, ya Tuhan kami, atina, kau berikanlah kami. Baik, kalau yang ni ataina, kami telah berikan. Yang doa selalu kita baca atina tu maksudnya kau berikanlah kami. Baik, kalau ita ni maknanya berikan. Selalu kita dengar dalam Al-Quran, ita izzakah. Ita izzakah, memberikan zakat, mengeluarkan zakat. Baik, ulang lagi sekali tuan-tuan. Ataina dari kalimat ata. Ini fi'il madhi. Kalau ati tengah baris bawah, ini fi'il amar. Kalau ita hamzah baris bawah, ini dia punya masdar. Baik, mari tengok terjemahan lagi sekali. Dan tatkala Nabi Yusuf itu, dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang buat baik. Maknanya kat sini, orang yang buat baik ni ramai. Cara Tuhan beri balasan kepada orang buat baik, antaranya ialah dengan Tuhan berikan kebijaksanaan dengan ilmu pengetahuan. Baik, mari tengok seterusnya. Surah Yusuf ayat 29. Baik, cuba kenal pasti jenis kalimat yang merah ni. Ini fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar ke, masdar? Baik, saya baca sekejap ayat ini. Allah berfirman, Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Baik, Hajar Nur Asmah kata itu fi'il amar. Hajar Nurizan pun kata fi'il amar. Hajar Azmi kata fi'il amar. Hajar Rohani Yunus pun kata itu fi'il amar. Hajar Halimah kata fi'il amar. Hajar Rohani Yusuf kata fi'il amar. Baik, betul jawapan tersebut. Baik, fi'il pak huruf tadi, tanda dia fi'il amar, tengah tu baris bawah, hujung ni mati. Baik, perkataan a'rib dari kalimat a'radu. Fi'il madinya a'radu. Baik, tadi a'rib terjemahannya kau berpalinglah. Baik, kalau a'radu, dia telah berpaling. A'rib, kau berpalinglah. Kalau i'rad, berpaling. I'rad, berpaling. Ini masdar. Baik, fi'il pak huruf, kalau fi'il amar tengah baris bawah. Kalau masdarnya hamzah itu berbaris bawah. Baik, Hajar Rabi'ah pun kata tadi a'rib fi'il amar. Ulang lagi sekali terjemahannya, a'rib, kau berpalinglah. Kalau a'radu, dia telah berpaling. A'radu, dia telah berpaling. A'rib, kau berpalinglah. I'rad, berpaling. I'rad ni berpaling atau memalingkan diri. Baik, mari tengok dalam ayat tadi. Allah berfirman, terjemahannya, wahai Yusuf. Ini Al-Aziz berkata.
Al-Aziz berkata, wahai Yusuf, kau berpalinglah dari ini, dan kamu, wahai isteriku, mohon ampunlah atas dosamu itu, kerana kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Sedikit pengajaran. Nabi Yaqub ketika anak-anaknya buang Nabi Yusuf, maka Nabi Yaqub sabar. Baik, yang Al-Aziz ni pula, ketika isterinya cuba goda Nabi Yusuf, maka dia tidak terus cerai. Dia kata kat sini, mohon ampunlah atas dosamu itu. Mohon ampunlah kerana kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Maknanya dipertahankan keluarganya. Dipertahankan keluarganya di sini. Al-Aziz kata, minta ampun atas dosamu itu. Maknanya kat sini Al-Aziz tahulah ini kesalahan isterinya. Baik, seterusnya mari tengok yang berikutnya. Ada sedikit soalan objektif. Baik, saya baca ayatnya. Kau war-warkanlah di masjid. Baik, kalau anta i'lan fil masjid. Anta i'lan fil masjid. Bi'a'lin fil masjid. A'lin fil masjid. Mana satu terjemahan yang betul? Baik, Ajar Nurizan kata bi'a'lin. Haji Azmi kata bi'a'lin fil masjid. Ajar Nur Asmah pun kata bi. Ajar Halimah pun kata bi. Ajar Rohani Yunus pun kata bi'a'lin fil masjid. Kita biasa dengar i'lan. Tapi i'lan ni hamzah baris bawah, ini masdar. Baik, dalam ayat tu perbuatan tu ada kau, pelaku. Ada ganti nama diri. Jadi tak boleh guna masdar. Perbuatan yang ada pelaku atau ganti nama diri ni kita guna fi'il. Fi'il kalau perintah adalah ni perintah, kita guna fi'il amar. Ajar Rabi'ah pun kata bi, ajar Rohani Yusuf pun kata bi. Baik, betul jawapan disebut. Baik, kalau saya tukar ayat, dilarang mengwar-warkan sebarang info iklan di masjid. Dilarang mengwar-warkan. Dilarang mengwar-warkan. Kau tu tak ada. Tapi ada perkataan dilarang. Kalau saya buang kau, saya buang pelaku. Saya buang ganti nama diri, maknanya yang tu nanti kena guna masdar. Kalau saya kata dilarang mengwar-warkan di masjid, mamnu i'lan fil masjid. Mamnu i'lan fil masjid. Baik, kalau kat sini dilarang, perkataan dilarang mamnu, maka perkataan war-warkan itu saya guna masdar. Tapi kalau ada ganti nama diri, kita guna fi'il amar. Kalau guna fi'il amar, anta tu tidak disebut. Tidak perlu sebut anta, sebab dalam fi'il amar automatik sudah ada kau. Baik, tadi semua sepakat bi, betul jawapan tuan-tuan. Soalan seterusnya, kau belanjakanlah semua duit. Kau belanjakanlah semua duit. Baik, infak kullan nukud. Bi anfik kullan nukud. Kita biasa dengar infak. Baik, Haji Azmi kata bi anfik kullan nukud. Ajar Nur Asmah pun kata bi anfik kullan nukud. Ajar Rohani Yunus pun kata anfik. Ajar Nurizan kata bi juga anfik. Ajar Rabi'ah kata bi, Ajar Halimah kata bi anfik. Baik, kita biasa dengar infak. Tapi infak, dia punya hamzah baris bawah, ini masdar punya pattern. Kat sini tak boleh guna masdar, kena guna fi'il amar. Baik, Ajar Rohani Yusuf pun kata tadi bi, betul jawapan tersebut. Baik, soalan seterusnya. Baik, perkataan aftara, dia telah berbuka. Kalau berbuka, iftar. Baik, bagaimana kalau nak kata kau berbukalah? Dia punya jawapan senang saja, tiru saja pattern af'il. Ikut saja pattern af'il. Ajar Nur Asmah kata aftir. Haji Azmi kata aftir. Ajar Nurizan pun kata aftir. Baik, ikut pattern af'il, maka bunyinya jadi aftir. Baik, tadi fi'il madinya aftara.
Yang ni fi'il amar aftir, tidak ada tambah huruf. Yang ada tambah huruf itu dia punya masdar. Masdar ni ada tambah satu huruf, iaitu alif. Baik, ajar Alimah pun kata aftir, ajar Rabi'ah kata aftir. Baik, betul jawapan tersebut. Kalau suruh lelaki berbuka aftir, kalau suruh perempuan tambah ya, jadi bunyinya aftiri. Kalau suruh dua orang tambah alif, aftiro. Kalau suruh semua orang berbuka, kamu semua berbukalah, aftiru. Baik, seterusnya. Seterusnya akhfa. Terjemahannya, dia telah menyembunyikan. Kalau ikhfa, menyembunyikan. Baik, bagaimana nak kata kau sembunyikanlah? Kau sembunyikanlah. Baik, Jazmi kata buang huruf illah kat ujung jadi akhfi. Akhfi. Ajar Nur Asmah pun kata buang huruf illah kat ujung jadi bunyinya akhfi. Ajar Nur Rizal pun kata akhfi. Akhfi. Tengah baris bawah, tengah dia fa, tukar baris bawah, ujungnya kena matikan dengan cara dibuang huruf illah, jadi pendek, akhfi. Akhfi. Ajar Halimah pun kata tadi akhfi. Akhfi. Ajar Rabi'ah pun kata akhfi. Akhfi. Baik, betul jawapan tersebut. Akhfi fi'il amar, tengah dia baris bawah, hujungnya dimatikan dengan cara huruf illah itu dibuang. Baik, seterusnya. Baik, sila bulatkan fi'il amar pattern af'il. Sila bulatkan fi'il amar pattern af'il. Baik, saya sebut kalimat yang ada di sini. Afdal, ahsan, akram, akrab, akbar, adkhil. Baik, yang manakah fi'il amar pattern af'il? Baik, ajar Nur Asmah kata adkhil. Ajar Nur Rizal kata adkhil. Haji Azmi kata adkhil. Baik, adkhil selalu kita baca dalam zikir selepas solat. Kita kata selepas solat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darussalam. Wa adkhilna al-jannata darussalam. Selalu kita jumpa, kita baca lepas solat, wa adkhilna. Ajar Rohani Yusuf pun kata tadi adkhil. Ajar Rabi'ah kata adkhil. Ajar Halimah kata adkhil. Baik, mari tengok terjemahan. Baik, afdal maknanya lebih utama, ahsan lebih baik, akram lebih mulia, akbar lebih besar, akrab lebih dekat. Baik, yang lain-lain ni semua kalau letak pada ujung, pada depan ni, lain-lain ni semua namanya isim tafdil. Dia punya ujung tu kalau baca sampai ujung, baris depan. Kalau yang ni memang mati, kalau letak baris ujung ni mati, adkhil. Ajar Rohani Yusuf pun kata tadi adkhil. Ajar Rabi'ah kata adkhil. Baik, adkhil oleh kerana dia ni fi'il amar, maka dalam terjemahan ada ganti nama dari kau. Terjemahannya di sini kau masukkanlah. Kau masukkanlah. Yang dalam zikir tu kita baca adkhilna. Adkhilna, kau masukkanlah kami. Jannata darussalam, ke dalam syurga, tempat yang penuh keselamatan. Baik, dalam zikir saya ulang, kita selalu baca wa adkhilnal jannata darussalam. Wa adkhilna, dan kau masukkanlah kami ke dalam syurga, tempat yang penuh keselamatan. Baik, seterusnya sila bulatkan fi'il amar pattern af'il. Baik, saya sebutkan perkataan yang ada di sini. Iqra, izhab, isyraq, ajlis, isma, ijlis. Baik, Ajar Nur Rizal kata
ajlis. Haji Nur Asmah kata ajlis. Haji Azmi kata ajlis ya. Baik, Haji Rabi'ah pun kata ajlis. Baik, di sini ajlis depannya hamzah kotor sama dengan pattern af'il. Baik, pattern af'il jadi tengah mesti baris bawah. Tengah baris bawah. Baik, yang ni tengah baris bawah. Tengah baris bawah tapi depan dia hamzah wasal. Yang ni dibaca ijlis. Yang ni pattern if'il. Manakala ajlis ikut pattern af'il. Baik, mari tengok terjemah. Baik, tadi Hajar Halimah, Hajar Rabi'ah, Hajar Rohani Yusuf pun kata ajlis. Baik, betul jawapan tersebut. Mari tengok terjemahan. Baik, dekat terjemahan semua ada kau. Semua ada kau. Iqra' kau bacalah. Izhab kau pergilah. Isyrab kau minumlah. Ijlis kau duduklah. Isma' kau dengarlah. Semua ada kau ni sebab semua fi'il amar. Tapi yang lain-lain tu semua tidak ada kan, tak ada kan. Sebab dari fi'il madi 3 huruf. Biasanya tidak ada kan. Ini dari fi'il 3 huruf. Contoh ijlis. Ijlis dari jalasa. Perkataan ijlis daripada fi'il madi 3 huruf, iaitu jalasa. Baik, ijlis maknanya kau duduklah. Kalau kita suruh orang tu duduk, kita guna ijlis. Tapi kalau kita suruh dia dudukkan orang lain, dudukkan anaknya, dudukkan cucunya dekat kerusi, maka kena guna ajlis. Ajlis. Ini dari fi'il madi 4 huruf. Fi'il madinya ajlasa. Yang ijlis dari fi'il madi 3 huruf, iaitu jalasa. Baik, mari tengok soal. Ada 2 soalan tambahan. Oleh kerana ada sedikit masa lagi. Baik, istaiqaza. Istaiqaza, dia telah bangun. Bangun kat sini maksudnya bangun dari tidur. Dia telah bangun dari tidur, istaiqaza. Baik, kalau kita nak suruh orang tu bangun dari tidur, istaiqiz. Istaiqiz. Istaiqiz ni makna dia ialah kau bangunlah dari tidur. Baik, kalau aiqaza. Aiqaza, dia telah membangunkan seseorang daripada tidur. Atau dia telah kejutkan. Baik, bagaimana nak kata kau bangunkanlah dia? Kau bangunkanlah dia. Kau kejutkanlah dia. Baik, saya tunggu jawapan dari tuan-tuan dan puan. Baik, kat situ soalannya kau bangunkanlah dia. Kau bangunkanlah. Kita nak ada kau, kemudian ada dia kat ujung. Baik, Haji Azmi kata aiqil. Haji Nuridan kata aiqil. Baik, yang dekat ujung tu kita nak ada dia. Kau bangunkanlah dia. Ataupun kau kejutkanlah dia. Baik, Haji Azmi kata untuk dia dekat ujung tu kena guna hu. Hu, aiqidhu. Aiqidhu. Baik, Haji Halimah kata tadi aiqidh. Aiqidh. Haji Nur Asmah pun kata aiqidh. Baik, Haji Nurizan kata dia dekat ujung tu kena guna hu. Aiqidhu. Aiqidhu.
Baik, saya beri jawapannya. Baik, betul jawapan Haji Azmi dan Hajah Nurizan tadi. Jawapan sempurnanya ada who kat ujung. Who untuk dia. Who di situ dia. Manakala yang kau di sini tandanya Zor tu mati. Zor mati ni kau. Who dekat ujung tu dia. Aikidhu, kau bangunkanlah dia. Kau kejutkanlah dia. Belajar Nur Asma kata tadi, dia dekat ujung guna who. Baik, di sini aiqidh mengikut pattern af'il. Ini ikut pattern af'il. Dia dari fi'il madhi pa'uruf, pattern af'ala. Tadi kita kata kalau fi'il pa'uruf, pattern af'ala. Fi'il amalnya ikut pattern af'il. Tak ada tambah apa-apa huruf. Tapi dekat ujung tu ada dia. Untuk dia di situ kena guna dhamir muttasil, iaitu hu. Aiqidhu. Baik, habis setakat itu saja. Mudah-mudahan apa yang dibincangkan ini jelas, insya-Allah. Semoga Allah tambahkan kita kefahaman dan semoga Allah kuatkan ingatan kita, insya-Allah. Sekian saja untuk hari ini. Tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita jumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.